Poligami dalam ajaran Buddha. Dalam agama Buddha pula, tiada larangan khusus mengenai poligami. Larangan berkahwin hanya untuk golongan Sami mengikut ajaran Vinaya Pitaka. Dan menurut catatan sejarah China, Gautama Buddha memiliki 3 orang isteri iaitu Yashodhara, Gotami dan Manohara. Nombor 3. Poligami dalam ajaran Hindu. Dalam kitab Hindu, kitab Vishnu Purana, disebutkan Krishna sendiri memiliki 16,100 orang isteri. Di dalam kitab Ramayana pula, bapa kepada Dewa Rama iaitu Raja Dashratha juga berpoligami. Dan isterinya bernama Kausalya, Kaikeyi dan Sumitra. Malah di India, sebelum tahun 1956, masyarakat